hujan lebat. Hujan lebat. Basah bumi kat rumah. Hujan lebat menyimbah bumi kat rumah, membasahi bumi kat rumah, membasahi bumi dekat panau. Setelah beberapa hari hujan, kemarin hujan dah. Ini hari yang ketiga, hujan pula sekali lagi. Alhamdulillah. Hari ni lebih lebat daripada hari 2 hari sebelum lah. Ini sekalinya pula berjurung sekali. Ini satu baik pula untuk pecah tenaga elektrik di bumi. Kalau ikut cara saintifik lah. Alhamdulillah hari ni Cik Rimah ni lebat rumah ni. Cukup basah dah. Memang basah, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah SWT kerana menganugerahkan hujan yang cukup menyamankan, mendamaikan. Alhamdulillah. Ni masuk ke tanah negeri. Taman Tiga Zabitan dan kita menginap di sini, tinggal sini. Pun dibasahi dengan hujan yang lebat lah. Alhamdulillah. Yang Allah turunkan ni bagi rahmat untuk kita semua, untuk semua makhluk-makhluk yang ada di kebun ini. Dan kita menjadi satu bangla atau bencana kita harapkan menjadi satu nikmat berkembang kepada satu nikmat dan kemudian menjadi rezeki pada semua yang membuatkan kebun ini. Kerja kita terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Apa sebab sini itu dah sampai tu target dah tu. Alhamdulillah hujan lebat dah. Hujan mula membasahi bumi dah. Dan rezeki pun akan berkembang insya-Allah. Makin berkembang.
dan makin subur insyaallah bumi yang panas tandus gersang sebelum itu insyaallah kita sudah bismillah insyaallah amin amin ya rabbal alamin.